ni dekat bengkel. Tak tahu mungkin kena langgar. Tempat aku cuci kereta. Kasihan. Belakang ni pun kita suruh dia pasang balik. Dia gam sikit kat sini. Itu terlepas. Aku dekat kawasan area rumah aku ni. Tempat semalam aku dapat ping. Aku mengantuk guys, jadi aku tertidur sini tadi. Right, jam sekarang dah pukul 10.44. Kita pasang casual lah, 6 6-seater saja dalam turbo ni, tapi tak ada masuk KLA, jadi kita nak pasang MD lah, InsyaAllah. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang dan kembali ke Karishma Channel. Pada anda yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tekan butang loceng untuk notifikasi video terkini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang bersama dengan saya selama ini. Alhamdulillah. Hari ini semalam kereta aku kena langgar tanpa aku sedar lah. Tiba-tiba dah terbangkang sikit. Jadi pagi tadi kita pergi hantar pergi tempat tokek ketuk. Alhamdulillah dia dah buat. Simple lah, senang je. Dan bayarannya dia minta cuma RM10. Alhamdulillah. Wolfie pun datang sini. Tadi dia masuk ping MD tapi kena potong cash. So kita pasang MD dulu dan sama-sama tunggu ping sini. Let's go. Okay, kita dah dalam MD ni, bergerak pergi ke kawasan office. Allahualam, tak tahulah. Dari tadi belum ada juga yang singgah. Ping yang singgah. Guys, kita lari pergi ke TWY ni. So di sini tadi aku dapat ping masuk plus dari Montiara Aman pergi ke Terminal 1. Alhamdulillah. Roll fee tak dapat lah guys. So dia tadi dah dapat satu dan kena potong. So let's go. Ada pula kereta blocking aku. Tak berhenti pula nak gerak. Lama juga tak main area ni. Mudah-mudahan dipermudahkan. Montiara Aman. Good morning, Grab pick up Block A. Lama juga tak ada deal dengan security tu. Terima kasih. Dah balik. Baik guys, kita dah drop off customer. Aku bergaut nak keluar ni. Bergaut.
Customer dah turun tadi. Tadi dah turun dekat Dortree. Aku dah turunkan dia dekat Dortree. Job plus 746. Okay. Okay. Alhamdulillah. Weh, pening guys. Pening kepala aku guys. Mengantuk punya hal lah ni. Sekarang ni guys, susah betul nak tidur. Anyway, kita belum tahu lagi macam mana keadaan ni. So, mungkin kita berhenti berehat sekejap. Kalaupun kita nak keluar terus, aku kena berehat sekejap. Masya Allah. Aku terus onkan turbo. Ambil masa 30 minit tu. Kalau kita keluar nanti pun, maksudnya kita dah dalam turbo. Okay. Polis peronda airport ni meronda dekat kawasan tu tadi. Okay, kita dah masuk queue. Aduh, 71. Biar betul. Biar betul. Biar betul-betul. Okay, 1 PM 6 seater 876 plus 1226. Ya Allah, sampai ke tepi aku. Ya Just Grab 2326. Masya Allah. Masuk dah melebihi pukul 12 ni, aku rasa aku akan keluar lah. Tapi aku berehat dulu dekat downtown ke, makan dan minum sekejap. Alright. Tak jadi guys, aku terus keluar ni. Tak jadi aku pergi downtown. Aku akan leave queue sekejap lagi bila kereta berhenti. Okay. Poning kepala Din. Okay, hari ni aku nak pasang preferred location tu, mulai daripada selepas aku leave queue sekejap lagi. Jadi kita nak tengok sama ada guna preferred location tu betul-betul ke tidak, dia bawa kita pergi ke preferred location. InsyaAllah. Poning. Okay, kita dah dekat roundabout ni. Kita akan leave queue lah. Aku tak nak guna tu dulu lah. Nanti dulu. Sebab aku nak berehat sekejap. Aku nak ke kiri ke kanan? Hari ni kita main kanan. Tutup pula kedai aku ni. Off day mungkin lah. Mungkin off day agaknya. Nasi ayam kicap gemuk. Aku punya favourite ayam kicap.
sebenarnya aku makan dalam kereta tadi guys. Ada bekal aku bawa. Aku lepak sini ujung ni. So aku baru saja pasang aku punya preferred location, yang turbo punya preferred location tu, Kepong Selayang. Sama ada menjadi ataupun tidak, kita pun tak tahu. Harap-harap begitulah. So sekarang kita cari pot untuk duduk minum kopi. Alright, let's go. Mungkin hari ni off day lah kedai ni kan, ataupun dah tak ada lagi. Macam dah tak ada lagi pun ada juga. Dah tak ada lagi. Aisyah beli air lemon. Dah juga bas bawa orang pergi sini. Belum lagi ada guys. So jam sekarang dah pukul 2, hampir 2:10 minit. Aku akan gerak lah. Gerak. Let's go. Aku punya preferred location dah kena turn off. Dah kena turn off. Ada masa limit kan? Macam ada time limit je. Bukan sampai tengah malam ke? Pelik lah. Masuk jalan istana ni jam dah. Jam baru pukul 3.05 minit. Jadi sekarang aku on 6-seater saja, dalam keadaan turbo. Ngantuk guys. Nak jam lagi, mengantuk. Baik guys, aku dah sampai dekat kawasan rumah ni. Jadi tak boleh lah, tak dapat lah kita guna method ni. Macam tak menjadi je. Ini ping yang masuk tadi lebih kurang keluar daripada max tu. Pecah lama. So earnings setakat ni 1 job. Aku betul-betul barai guys. Barai. Ngantuk gila. Alright, kalau kita sambung lah nanti malam. Kalau tak, itu sajalah. Terima kasih. Kalau tak, aku sambung dengan video besok-besok, InsyaAllah. Let's go. Bye-bye. Subscribe.